So guys, kita dah sampai dekat Art of Speed MAEP Serdang 2026. Kita dah parking dekat dalam santai skuteris X Art of Speed lah. So dekat sini banyak skuter-skuter yang cantik-cantik. Gambar pun kita dah ambil satu dekat sana. Jom kita tengok apa yang ada setakat awal pagi pukul 9.30 ni. Untuk baju pun cantik-cantik. Aku dah beli satu yang lengan panjang. Design dia nampak tu nice kan? Oh lah boy. Motor macam biasa, S-Max mesti banyak lah. Colourful S-Max nampak. Aku minat betul lah S-Max ni. Praktikal tau. Dia CC tak payah be full, storage besar. Lepas tu barang mod pun banyak. Kita park dekat sini, celahan-celahan S-Max ni. Tapi nampak tu dekat sana ada Forza V2. Adakah ini Forza V2 yang famous itu? Kat sini juga ada booth Scootigan, GP 901. Ada macam-macam. Dan yang paling penting sekali ada auto show lah. Oh, korang nampak ni, motor ni chrome by. Siap dengan patung chrome by. Oh, gila wabi lah. Ini Mr. Chrome bukan? MVX Chrome. Ini Mr. Chrome lah kan? Mr. Chrome yang banyak buat konten tu. Tapi macam biasa lah, auto show ada macam-macam motor-motor yang menarik lah. Ini belum sampai lagi ni. Tapi banyak C-Max lah kali ni C-Max, S-Max tu wajib lah kan. S-Max tu dah macam apa ni orang cakap, model wajib lah. Ini apa? N-Max kan? N-Max. Okay, ini baru sampai ni, balut lagi ni lah. Oh, lama macam beli barang daripada pasal lah balut. Pak Syekh kita akan jadi tukang karut untuk event santai skuteris. Terima kasih pada semua. Malosi pun ada. Oh, nampak okey Pak Syekh. So, okey, saya pun buat perkenalan untuk auto show. Auto show kita ada pelbagai kategori. Open. Best of Honda Open. Roro Kidul, Roro Kidul. Sambil-sambil tu minum dulu. Oh, duduk belakang stage ya. Tengah tak ada orang ni, kursi ada kosong ni. Tapi function lah. Ini baru satu punya tempat lah, skuteris. Tak sengaja kena tarik sebab naik skuter. Kan, tengah-tengah hari parking tiba-tiba sini. Terus parking dekat skuteris punya area ni. Jom kita rayau lagi dekat sini.